bagaikan fata morgana. Taklah hujan. Kat sini dah ni. Sini. Biarpun tidak kuucapkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh tengok? Silakan. Ya, Cik. Apa hajat? Duduk. Saya sebenarnya Datuk ada masalah berkenaan dengan kewangan lah. Yelah, hutang banyak, kerja tak ada. Jadi saya dengar daripada kawan-kawan saya beritahu yang Datuk ni boleh lah nak menolong untuk dari segi kewangan ni. Jadi sebab tu saya cari tempat ni nak jumpa Datuk lah. Jadi macam mana Datuk? Saya ni hutang dengan Along lagi, bayar sewa rumah lagi, kereta pun dah berapa bulan tak bayar, anak bini lagi. Itu yang saya terpaksa jumpa Datuk. Jadi macam mana Datuk boleh tolong tak saya dalam keadaan yang macam ni? Oh. Saya tengok muka awak pun saya dah tahu daripada tadi. Cuma saya tak berani nak menegur kerana menjaga hati awak. Tapi inilah masalah budak zaman sekarang. Memang sering berlaku. Banyak kali mengikut hawa nafsu sendiri. Walhal kedana. Apa yang berlaku sekarang? Suka berhutang sana sini, menyusahkan diri. Dan inilah yang berlaku pada budak-budak zaman sekarang. Sering melihat masa depan dengan ketakutan. Dan juga suka membeli hutang tanpa mengukur baju di badan sendiri. Tapi awak di sini, awak jangan bimbang. Saya akan cuba bantu sedaya upaya saya. Saya sebagai pengamal ajaran ilmu ini sudah menjadi tanggungjawab saya untuk membantu anak muda seperti kamu. Dan saya harapkan saya tidak mengecewakan kamu, begitu juga kamu tidak mengecewakan saya dengan syarat-syarat yang akan saya tetapkan. Hah? Syarat tu? Saya rasa saya tak kisahlah dengan syarat tu. Janji hari ni saya boleh dapat apa yang saya nak sikit lah hari ni. Pertolongan daripada Datuk ni. Sebab saya memang dah terdesak sangat ni. Asyik kena call daripada Along lah, daripada bank lah. Aduh, sakit kepala saya Datuk. Harap Datuk boleh tolong lah saya untuk hari ni. Memang betul-betul terdesak Datuk. Jadi seperti yang saya telah katakan tadi, adalah menjadi kewajipan bagi tiap-tiap pengamal ilmu seperti saya untuk memberi bantuan kepada anak muda seperti kamu. Itu memang menjadi tanggungjawab saya. Awak jangan risau. Saya akan cuba semampu saya untuk menolong awak. Tapi awak kena ikut seperti yang telah saya katakan tadi. Apa syarat dia tu?
Kalau ikutkan saya memang terdesak sangat ni. Tak kisahlah syarat apa pun. Janji saya dapat juga duit sikit kan untuk hari ni. Lemon, masuk Lemon. Ya Tok. Apa lagi Man? Macam biasa Man. Baik. Biar betul lah Tok. Okey Man. Kau pergi buatlah apa yang betul. Baik Tok. Baik. Jadi ini adalah untuk kamu. Tapi ingat, ada syarat yang perlu kamu ikut. Okey Datuk, terima kasih banyak-banyak Datuk. Saya tak kisah apa syarat Datuk bagi, semua saya buat, semua saya terima. Datuk bagi tahu je apa syarat dia. Saya akan buat. Garanti. Janji Datuk tolong saya. Itu aja. Baiklah. Kalau kamu dah setuju, itu bermakna petanda baik bagi saya. Jadi tolong dengan baik-baik syarat yang Produk ni memang jadi boh. Bini aku dah pakai. Memang cun melecun kulit dia. Barang lulus KKM. Jangan risau. Itu je aku boleh cakap. Aku bagi bini aku pakai. Kulit cantik, licin, gebu. Tak boleh nak cakap lah. Memang mantul Pak Bu. Dan kau kena bagi isteri kau sekali. Biar kulit isteri kau tergebu sikit. Macam orang zaman sekarang, semua nak kulit cantik. Barulah bini sayang. Macam ni. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh. Selesai, kamera sini, kamera. Sekejap kamera. Okey, bagi Alung pegang. Okey. Okay guys, sebenarnya macam ni, aku nak terangkan sedikit lah, sikit sebanyak mengenai produk ini. Yang mana produk ini telah pun berjaya menyelamatkan beberapa kulit wajah yang boleh dikategorikan sebagai kusam, teruk dan sebagainya. Ingin membantu kepada lelaki dan wanita di luar sana yang mempunyai masalah kulit untuk menggunakan produk daripada Ada Dermastetik. Jadi untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut, korang boleh layari ataupun tengok link di bawah, di mana stokis-stokis kita. Okey, Jangan lupa beli produk ni. Kalau korang sayang bini korang ke, muka korang pun korang boleh pakai. Produk ni jarang tak mantul, bosku. Bila aku keseorangan, kesepian, ada kalanya ku memikirkan sesuatu tentang dirimu. Berbisiklah hati ini merindu. Bila kau rasa getarnya, pastikan hanya tanganku menggenggam erat tanganmu. Aku tak akan pergi, membiarkan dirimu dirindui. Sukar untuk ku lepaskanmu. Kaulah istri, umpama bidadari. Aku sangat menyintaimu sepenuh hati ini.
Kecantikan itu adalah subjektif sifatnya, bijak membawa diri, dan sentiasa bersedia dalam apa jua urusan. Selahkan keyakinan dan lengkapkan diri. Penampilan dan pembentukan personality diri.